cita-cita tu memang nak jadi pemain bola sepak. Cuma sekarang ni agak ada batasan sikit untuk pergi lebih jauh sebab faktor usia. Masih ada rezeki dekat situ dan satu benda yang bagus juga supaya mentaliti saya fokus untuk keep fit. Sebab kerja kita pun perlukan kita punya fitness, penampilan yang baik. Jadi semua tu leverage each other. Daripada kecil masa main bola, saya bukan jenis orang yang pergi gym. Bola lah tempat saya punya gym untuk cardio dan sebagainya. Saya tak salahkan parents saya sebab dulu bola sepak bukan satu kerjaya dan masa depan yang baik. Mentaliti parents kita kan, dan bukan macam sekarang ni. Sekarang ni kalau mana-mana anak yang nak main bola, parents akan mengharapkan mana tahu nanti boleh main JDT. Walaupun tinggal di Pantai Timur ataupun sebagainya, tapi mentaliti tu dah berubah. So kalau ada anak-anak ataupun adik-adik sekarang ni yang dapat bermain bola, fokuslah, gunakan peluang ini. Ada juga, ada pernah dan itu injured dan teruk memang sinonim dengan footballer, tapi kita cuba untuk orang cakap berjaga-jaga lebih sikit lah dalam usia yang macam ni. InsyaAllah.